Inilah dia 3 keburukan SRV MT 250 yang korang kena tahu. Yeay. Tengok video sampai habis. Walaupun dia punya ketinggian baru 700mm, adik-adik, akak-akak pun lebah. Walaupun motor ni rendah, tapi body dia besar. Lepas tu dia berat tau. Berat, serius. Kalau korang nak menyelit tu, besar. Dia tak macam LC. Dia menyelit tu kena hati-hati sikit. Takut nanti tersagat kita orang. Yang kedua sekali adalah motor ni tak laju lah. Sebab dia tak pakai clutch, dia pakai MT. So kalau awak jenis yang mementingkan kelajuan, awak jangan beli motor ni. Korang tengoklah sprocket dia. Besar kereta. Pick up tak mari lah. Tak mari lah. So kalau korang nak flyover motor lain tu agak susah lah. Sebab pick up tak kuat lah. Overtake bang, overtake. Bukan flyover bang. Salah Alah, kan lebih kurang sama tu. Yang terakhir sekali, dia punya tempat duduk pilion sangatlah tak selesa. Lepas tu pemegang ni tak ada. Kalau korang nak jugalah bawa motor ni, nak bawa jauh-jauh, korang pegang tayar. Try dulu tengok. Boleh pergi tak pergi. Lagi satu, dia punya seat pun keras lah. Untuk riding position dia pun agak kurang lah bagi aku. Sangat-sangat tak friendly bawa jauh lah. Sebab nanti pinggang kau sakit. Kaki kau ke depan, ni saya tunjuk contoh Kaki awak kat depan, tangan awak macam gini. So semua beban pergi ke awak punya bontot. So nanti pinggang awak pun tereffect lah. Dengan gaya pemakanan awak semua yang tak sihat, asyik makan fast food je, mungkin pinggang awak akan kiok tak lama lagi lah. Solution dia, motor ni banyak lah orang komplain. Tapi dalam banyak orang komplain, banyak juga orang memuji. So korang janganlah takut nak beli. So kalau korang nak bertanya lagi, korang boleh pergi dekat grup community dia, dekat muka buku. Kalau korang yang belum beli lagi, pergi seat form. Kalau korang minat, ada di stok. Yeay.